Unboxing Redmi Note 15 5G. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, balik kembali lagi. Akhirnya Redmi Note 15 siri dah mendarat dekat Factory Mobile. So ada 3 variant. Untuk video kali ni aku nak unboxing untuk korang Redmi Note 15 5G. Macam mana rupanya? Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia Redmi Note 15 5G. Actually dia punya kotak ni agak simple. Dia macam sama macam Redmi Note 15C, Redmi Note 14C yang mana dia punya packaging datang dengan warna putih, lepas tu dia ada merah dekat sini. Aku tak tahu. Aku rasa yang version yang sebelum ni Redmi Note 14 tu lagi lawa lah untuk dia punya packaging kotak. Dan kali ni memang agak kecewa lah untuk aku secara personalnya, aku kecewa. Tapi it's okay, kita nak review dia punya dalaman macam mana. Yang aku dapat ni ialah Redmi Note 15 5G warna purple, 6GB RAM dan 128GB ROM. Ni spek yang aku dapat lah. So jom kita buka, kita tengok macam mana dalaman dia ni. Kita buka. So first dia punya casing dan dia punya guideline dekat sini. So lepas tu akan dapat phone. Buka. So yang ni warna purple phone. Aku letak kat tepi dulu. Kita tengok lagi kat dalam ni. Ya, dapat adapter. Kita dapat adapter dan dapat case ni, kabel. So kita tengok satu-satu lah. So untuk Redmi Note 15 5G dia bagi adapter 45W yang jenis 2 pin. Yang ni jenis 2 pin. Benarnya aku tak suka sangat jenis yang macam ni, sebab suka nak guna ni better dia bagi 3 pin aku. So yang ni fast charging sebab ada color orange lah. Untuk design kali ni warna orange, maksudnya ni fast charging lah. 45W jenis 2 pin. So itu first thing first. Lepas tu korang akan dapat punya kabel. Still dapat kabel type A to type C. So boleh tengok, ini kabel dia. Dan ini dia punya ketebalan kabel ni lah. Tak terlalu tebal dan tak terlalu tipis lah. Lebih kurang sama dengan punya kabel pada iPhone. Ya. So next kita tengok dia punya casing yang dia bagi. Casing case. So ini dia punya dokumen lah. Dia punya guideline dan warranty biasanya dekat sini. So tak tepi dulu. Dan dia punya casing color warna hitam. Okay, yang ni special sikit lah. Biasa kalau phone kita dapat color macam warna transparent, tapi untuk Redmi dia bagi color warna hitam. Macam lawa-lawa, agak premier lah, nampak premier. Ini jenis getah lah, more to getah lah. Dia punya material dia ni more to getah. So material dia jenis getah. Dia ada tulis ni Redmi. Okay, itu yang korang dapat dalam box untuk Redmi Note 15. So bagi aku simpan, kita tengok phone pula. So ini dia punya phone warna purple. Kita buka sikit. Okay. So kita go one by one. Kalau tengok dia punya back panel ialah jenis matte, tapi dia ada macam tone color dekat sini. Dia macam design. Dia nampak tak? Lawa lah. Lawa. Yang ni memang lawa. So lepas tu stay ada macam 4 setup kamera. 1, 2, 3. Ini macam 4 lah, tapi sebenarnya ini dia punya flash. So dia punya kamera 108 megapixel wide camera.
Kat belakang ni tulisan Redmi dekat sini. Dan kalau boleh perasan, untuk siri kali ni dia punya bang kamera lebih nipis. Tengok. Oh, memang nipis lah. Dia bukan pada bang kamera saja, tapi pada saiz body dia. Uish, memang nipis lah. Dan untuk kali ni, the first time untuk Redmi Note 15, korang dapat skrin yang jenis quite curve. Tengok, dia punya skrin jenis quite curve. Untuk siri lepas, untuk kalau orang dapat siri curve ialah pada Redmi Note 14 Pro dan Pro Plus. Tapi untuk kali ni yang 15 pun korang dapat yang jenis curve. Jenis curve. So kita tengok satu-satu. Memang nipis lah. Boleh nampak tak? Nipis gila. Dia punya saiz ni memang nipis. So dekat sini button on, button off, dia punya volume button. Dan dia punya sizing dia tu lebih kurang sama dengan dia punya button ni. Saiz button dengan saiz pada phone ni memang lebih kurang sama. Memang nak nipis. So dekat belakang ni charging port. Dan dia punya SIM dekat ni lah. So kita buka. So untuk slot SIM korang boleh masukkan satu dekat sini dan dua dekat sini, ataupun pilihan SD card. Yang ada tulis dekat situ SD card ataupun slot SIM. So satu kat sini dan satu dekat sini. Kita cuba pakai ni. Okay, macam pelik sikit sebab sini warna purple. Tapi nice lah. Aku rasa lebih better korang pakai dia punya casing sebab dia kat curve tepi ni dia bagi protection. Dia more protection lah dekat tepi ni. Tapi korang kena korbankan warna dekat belakang lah. Sebab bagi aku warna dekat belakang dia tu lawa. Korang kena cari casing yang jenis silikon ataupun transparent lah. So bagi kau on dan kita tengok setting dalaman pula. So guys, aku dah on smartphone ni. Jom kita tengok sikit. First kali memang aku pegang ni, memang aku boleh rasa memang nipis lah smartphone ni. Dengan screen curve ni memang best. So kita tengok pada setting. Untuk screen ni berapa hertz kau boleh dapat. So refresh rate, custom, kau boleh dapat 120 Hz untuk screen, 120 Hz. Lepas tu kita tengok juga dekat setting and kita go to about phone. Untuk Redmi Note 15 5G ni, kalau boleh tengok dekat sini, dia punya detail spec info 6GB RAM dan boleh extend lagi 2GB RAM. Lepas tu dikuasakan oleh Snapdragon 6 Gen 3. Okay, dan dia punya bateri agak besar, 5520 mAh. Dan dia punya kamera, kita pergi kamera, kita tengok. So untuk kamera korang boleh dapat 0.6 satu kali dan 3 kali untuk optical zoom, dan dapat 20 kali untuk digital zoom. Kita try sikit kualiti digital zoom dia. So ni digital zoom. So satu kali. So ni kualiti. Okay, lepas tu kalau ada video boleh shoot dalam 4K untuk 30 fps. Kalau korang nak 30 fps, kalau 1080 boleh dapat 30 fps juga. Lepas tu Ultra HD, ada Extra HD, Portrait. So itu spek lebih kurang untuk Redmi Note 15 5G. So kalau korang berminat nak dapatkan smartphone ni, aku dah sediakan link dekat bawah, beli je dekat situ. Kita jumpa next video. Aku akan fully review, test dia punya performance, kamera, sesuai tak untuk korang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.